Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai yang masih keliru. Boleh ke daging korban dijadikan bayaran atau upah kepada tukang sembelih dan orang yang melapah? Ada yang anggap biasa, sebab dah jadi amalan setiap tahun. Tapi tahukah Anda, dalam Islam ada hukum yang sangat jelas tentang perkara ini. Dalam video kali ini, kita akan kupas hukum mengambil daging korban sebagai upah. Adakah dibenarkan atau sebenarnya tidak sah? Pastikan Anda tonton sampai habis supaya ibadah korban kita benar-benar diterima Allah SWT. Upah, apa pandangan tentang upah sembelih korban, melapah molek beli daging atau cari peci lain beri kepada mereka? Bila panggil orang sembelih, panggil orang lapah. Bukan kita buat. Kalau kita buat, tuan korban, peserta korban buat diri, itu tak ada masalah. Orang lain tukang sembelih, orang lain minta mari tolong lapah. Okey? Hukumnya kita tengok dulu hadis. Nabi SAW ada sebut, ada mewakilkan Sayyidina Ali suruh sembelih binatang korban. Okey, kata Sayyidina Ali, amarani Rasulullah SAW an aku ma'ala budni wa an la u'ti al-jazira syai'an minha. Aku diwakilkan oleh Nabi menguruskan hayawan korban Nabi, dan Nabi pesan kepada aku supaya aku tidak beri sedikit pun akan binatang korban itu kepada tukang sembelih atau tukang lapah. Daripada hadis inilah dapat kita satu hukum bahawasanya boleh panggil orang kita sembelih lembu kita, boleh. Harus panggil orang lapah lembu kita. Yang dilarang ialah kita upah dia mari buat kerja itu dengan binatang korban. Contohnya kita upah dia itu dengan daging korban, haram. Atau kita upah dengan kulit korban, haram. Atau kita upah dengan kerak kepala lembu beri sebelah, haram juga. Wa alla nu'tiya, dan bahawasanya Nabi pesan supaya kami tidak memberi al-jazair ataupun jazira, orang yang tukang sembelih atau yang tukang lapah, syai'an minha, sedikit pun daripadanya. Ada riwayat lain kata walaupun seorang bulu. Nanti dulu. InsyaAllah. Jadi yang kata ulama kata, apakah yang haram itu? Kita beri kepada tukang sembelih dan tukang lapah kerana dia mari buat kerja. Itu dipanggil jual beli. Kerana ada pesanan Nabi kata, barang siapa yang jual belikan binatang korban, daging korbannya itu tidak ada lagi sembelihan bagi konya, dikira korban, tak dapat pahala korban. Man ba'a udhiyatahu la udhiyatalah. Siapa yang jual binatang korbannya, maka tidak ada korban baginya. Maka termasuk jual itu ialah upah orang mari sembelih. Kerana upah itu masuk dalam bab baik, bab buyuk, bab jual beli. Okey, tiba-tiba bila kita potong daging korban lepas dilapah, kita pun bagilah dalam plastik setengah kilo, kita beri ke orang. Faham lagi? Bagi, faham lagi? Tukang lapah dan tukang sembelih ada sama, maka harus kita beri. Kenapa? Bila kita beri sama macam yang kita beri pada orang lain, itu tidak dikira upah. Yang jadi upah kita ambil special. Kutik ni, tukang sembelih ni, pakat lapah lah, tokoh orang. Ramai pun mulai lapah boleh selesai. Itu upah namanya. Kerana tak dibuat begitu pada orang yang datang, dibuat pada tukang sembelih saja. Itu nampaknya perbezaan menunjukkan itu adalah upah. Tapi kalau kita potong dalam plastik, bagi, harus beri kepada tukang upah, tukang lapah dan tukang sembelih. Kalau tukang lapah dan sembelih itu orang fakir, namanya sedekah. Kalau mereka bukan orang fakir, namanya hadiah. Harus. Tapi kata kalau kita buat gitu, lagi tak mau mari dah melek kampung kita, dah boleh serajuk kita dah orang cetong. Takut tak mau mari. Boleh kita upah, tapi bukan dengan binatang korban. Upah dengan daging lain atau duit kita. Kerana sambungan hadis Nabi kata Sayyidina Ali, wa nahnu nu'tihi min indina, dan kami beri tukang sembelih itu harta kami yang lain. Daripada sini kata ulama, boleh upah tukang sembelih bukan dengan daging korban, dengan bitih. Okey? Jelas itu.
Ubuh untuk siapa? Okey, kalau dia hari kerja dia duduk depan itu congok itu saja muyak banyak pasang itu. Tu panggil upah. Nampak lagi? Kepada penyembelih haram. Sebab itu seringkali saya peringatkan di khutbah, orang yang bekerja dalam bab kurban seperti penyembelih kurban, mereka sewajarnya tidak hanya mahir dalam penyembelihan. Walaupun mahir penyembelihan itu bagus dituntut, tapi jangan berhenti sekadar itu. Mereka juga kena mahir tentang syariat berkaitan kurban. Sebab ada penyembelih yang mengambil bara api neraka untuk mereka dengan cara dia menyembelih kurban, kemudian dia minta upah daripada daging kurban. Ni saya sembelih kurban, kalau boleh saya mau ekor. Dia minta ekor. Sebab isteri saya suka sup ekor. Mamu nak ekor. Mamu itu neraka bagi mamu. Tak boleh. Saya mau saya mau apa, intestine ni. Saya mau bagian perut. Hati ni kalau boleh upah saya lah. Itu semua api neraka. Termasuk tukang lapah kulit, pekerja-pekerja berkaitan dengan kurban, dia dapat upah dari daging kurban, itu haram. Hadis sahih Bukhari Muslim, datang riwayat dari sahabat Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Nabi SAW berpesan pada sahabat Ali, iaitu penyembelihan haiwan di musim haji jangan diberikan kepada tukang sembelih itu dari daging ini. Pesan Nabi. Itu mafhum hadis. Dari hadis Bukhari Muslim ini, walaupun dia berkaitan sabda Nabi tentang penyembelihan haiwan di musim haji, tapi ulama berkata dia umum untuk semua sembelihan berbentuk ibadah khusus. Penyembelihan haiwan di musim haji itu penyembelihan yang berkaitan dengan ibadah khusus. Kurban pun penyembelihan dalam konteks ibadah khusus. Bukan saja-saja nak kenduri, tidak. Dia dalam konteks ibadah khusus. Kurban hanya boleh dilakukan dalam masa 4 hari. Raya Haji 10 Dzulhijjah disusuli dengan 3 hari selepas itu disebut sebagai hari-hari tasyrik. Kurbanlah waktu yang kita sebutkan tadi boleh kita lakukan kurban. Bukan di musim Syawal, Zulqaidah kita niatkan kurban. Artinya dia penyembelihan tapi dia ibadah khusus dalam konteks penyembelihan. Maka bila itulah yang disebutkan, maka haram memberi upah kepada sesiapa saja pekerja yang melakukan ibadah kurban. Haram kita upahkan dia dengan daging kurban. Haram. Habis, takkan tak boleh bagi upah. Sahabat-sahabat dan juga para ulama yang lain mengatakan kami berikan upah menggunakan duit kami sendiri. Ataupun boleh dalam pihak masjid dan surau mereka buat begini, pakai satu bahagian 650, katakanlah demikian, satu bahagian 650, dan tuan-tuan jumlah 650 ini untuk korban dan juga pentadbiran. Jadi ada sedikit kami guna untuk pentadbiran. Jadi orang yang berkorban tu dia fahamlah. Jadi maksudnya dia korban yang kita korbankan ini kita tak guna untuk beri upah. Yang kita bagi upah itu yang bahagian pentadbiran. Itu kita guna untuk beri upah. Boleh. Jadi tuan-tuan dan perempuan bila pergi tolong, pesan kat suami. Bagus punya bawa kapak. Dia potong bahagian dia. Bawa balik, ni dia. Tanya abang, yang ni pihak masjid agihkan cara adil ataupun abang tuntut sebagai hak abang sebab tolong buat kerja. Tuntut sebab saya buat kerja ni, saya tuntut yang ni. Kalau abang tuntut, saya tak mau makan, haram. Okey. Tapi jika pihak masjid dia potong, okey, setiap satu rumah satu bahagian, itu tak apa. Itu bukan upah untuk kita. Itu memang masjid nak berikan. Tapi yang kita tuntut upah kita dari daging kurban, itu haram. Pastikan, terutama pihak lelaki lah, pastikan kita yang tolong, kita kena tolong bertolong royong bab kurban, tapi kena faham syariat.
ada masalah di kalangan orang kita juga. Apabila dia mai tolong, dia rasa dia nak upah hak dia tolong. Dia rasa dia nak upah dia tolong. Jadi dia buat apa? Dia mai tolong, kemudian dia pergi potong bahagian mana-mana hak dia minat, dia buat sorok dalam ragam motor dia. Ni banyak musim korban. Ni ada satu bab lagi, iaitu bab mengambil daging korban tanpa izin. Daging korban ini milik siapa? Milik orang yang buat korban tu. Dia yang berhak menentukan dia nak makan banyak mana, dia nak simpan banyak mana, dia nak bagi ke orang banyak mana. Sebab itu Nabi SAW apabila pada satu tahun Nabi SAW kata, man dhaha minkum fala yusbihanna ba'da thalithatin wa baqiya fi baitihi minhu syai'. Siapa yang buat korban, jangan sampai lebih daripada 3 hari masih ada daging di rumah dia. Lepas tu mari tahun yang berikutnya, sahabat tanya, ya Rasulullah, naf'alu kama fa'alna amal madi. Wahai Rasulullah, kita kena buat macam tahun lepas ke? Tak boleh simpan daging korban lebih daripada 3 hari. Nabi kata, kulu wa at'imu wa dakhiru fa inna dhalikal 'am kana bin nasil jahd fa aradtu an tu'inu fiha. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Nabi kata, kulu wa at'imu wa dakhiru, kamu makanlah, kamu jamulah, kamu simpanlah. Tahun lepas tu pasal mana orang dalam keadaan susah, aku mau supaya kamu tolong mereka. Maksudnya lepas pada tu tak apa. Maksudnya Nabi kata, kamu makan, kamu bagi orang. Kalau kamu nak bagi, maksudnya kamu makanlah, kamu jamulah, kamu simpanlah. Jadi siapa yang urus daging korban? Orang yang buat. Tak boleh kita pi tunggu orang buat korban, tengok tak mana, oh yang ni singa menangis ke, harimau menangis ke, kita pi potong buah dalam plastik, ikat bubuh dalam motor kita. Ni banyak orang yang suka buat perangai macam ni. Dia memakan perkara yang haram tanpa keizinan tuan dia. Dia ambil hak orang tu. Melainkan tuan dia kata, tak apalah, siapa-siapa nak ambil lah. Tak apa. Lagi dia tak kata kita tak boleh. Dia kata, saya tolong. Hang tolong. Pertama, orang tolong tak boleh dapat upah daripada daging. Kedua, hang tolong, nama pun tolong. Habis tu kami tolong saja. Masjid kalau perlukan tenaga orang, kalau kita buat urusan, kita bagi duit RM20 ke RM30 ke, habuan orang-orang yang tolong. Sehari kalau orang yang buat korban tu bagi, kita ambil. Dan saya nak ingatkan ini penting. Ada masjid kadang-kadang buat orang yang buat korban tu tak ada tengok daging dia. Dia nak buat korban, daging hewan kena sempurna. Tengok-tengok lembu dah, ekor tak ada. Ekor hilang. Tok Imam tanya Tok Siak tanya Tok Bilai tanya AJK, tak tahu macam mana ekor tu boleh terbang sendiri. Tengok bahagian mana, semua ini adalah mengambil harta benda orang secara haram. Siapa yang pernah melakukan hal itu, dia pergi minta izin lah masa hayat hidup ni kepada tuan korban yang pernah dia buat. Nabi SAW, macam saya duk sebut hadis lah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, diriwayatkan juga riwayatnya oleh Imam Muslim dan selainnya dan berbagai lagi, di mana apabila baginda SAW tengok ada orang macam kita mati syahid, orang kata masuk syurga, syahid fil jannah, syahid masuk syurga. Nabi kata kalla, sama sekali. Wallazi, sama sekali tidak. Wallazi nafsi biyadihi, demi yang mana nyawaku berada di tangannya, inna syamlata
allati akhadhaha yawma Khaybar minal maghanim lam yusibha al maqasim la tashta'ilu alaihi naran. Nabi kata sama sekali tidak. Inna syamlah, sesungguhnya selendang, allati akhadhaha yaum Khaybar, yang mana dia ambil pada hari Khaybar, selendang saja, minal maghanim, daripada harta rampasan perang, lam yusib ahal maqasim, yang tak betul cara pembahagiannya. Orang tak ada bahagi lagi, dia pergi ambil, dia berkenan selendang tu, dia ambil simpan ke dia. Nabi tak bahagi lagi ni harta rampasan perang. Nabi kata la tashta'ilu alaihi nar, selendang itu bakar api neraka pada dia. Selendang ya. Padahal sertai peperangan bersama dengan Nabi dalam peperangan. Ada hak dia di dalam harta rampasan perang, dia ambil sebelum orang buat pembahagian. Tak betul, bukan hak dia lagi. Macam itulah juga orang-orang yang ambil daging korban orang lain sebelum dia meminta izin daripada Tuhan dia. Bahkan lebih dahsyat lah, ni mati syahid pun tak jadi. Sebab itu bukan nak bagi takut ke apa, jaga-jaga, jangan ambil. Masjid Alwi ni tak apalah, alhamdulillah, tapi sebab tu saya kuliah ni awal supaya rakaman ni didengari juga oleh orang lain seluruh negeri Perlis ni. Jangan duk pergi ambil daging korban orang, minta izin dulu. Ada orang buat korban, main-main nak ambil, dia pun tak tinggal dah, tinggal tulang ya, tulang gigi dia bagi nak tinggal. Pakai ambil habis. Tuan dia boleh bagi tahulah, okey, kalau tuan dia kata tak apa, separuh bagi pada siapa yang mari, separuh saya nak ambil, ataupun 1/3 saya nak ambil, 1/3 saya nak suruh masak ke. Tak apa, ikut arah, ikut dia punya. Lepas tu, kami tak larat buat kalau macam tu, buat saja kami tak mau. Kita tak wajib buat. Dia bagi duit. Sebab tu kita mana-mana masjid pun, mana-mana ada bahagian upah orang sembelih, upah orang kerja. Ambil bahagian tu dulu, lepas tu sabar. Memang semua orang tengok daging banyak ni teringin, benda free, daging bukan murah. Sekilo berapa lah? Berapa ringgit lah? RM8. Berkat betul negeri kita. Berapa? 34. Jadi hati-hati dalam hal ni. Sebab itu kena kita ni bab-bab makan ni jaga sikit mahal ni. Allah kata ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang yang beriman, jangan kamu makan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Upah sembelih. Hendaklah diingat bahawa upah sembelih dan segala upah-upah yang berkaitan dengan lepah apa semua haram diupah dengan daging. Haram diupah dengan daging. Itu kita beramal dengan ilmu, bukan dengan nafsu, bukan dengan kemahiran mengurus, bukan. Kita beramal mesti dengan ilmu. Haram diupah tukang sembelih dengan daging. Dalam kitab dia sebut tukang sembelih, dia tak abang tukang lepah. Sebab apa? Di atas andaian bila orang sembelih, yang lepas tu tuan lembu sendiri, dan tuan lembu tak erti, semua nak upah, maka tukang sembelih maksud sekali dengan tukang-tukang lepah dan tukang buat ajar. Maka orang yang buat kerja ni tak boleh terima upah dengan daging lembu dan organ-organ dia. Mereka ni hanya diupah dengan lain daripada komponen lembu. Nak upah dengan duit tak apa, dengan jam tangan tak apa, mineral water tak apa, gelang emas tak apa, beg tangan tak apa. Kalau mereka mahu kipas angin, aircon ni, upah hamba ni aircon sebilik, tak apa, asalkan benda yang bernilai. Tapi biasanya dengan duit tu kena upah. Daging kepada tukar sembelih, tukar lapar, boleh ke tak boleh? Dia masalah juga. Kalau kita beri sebagai upah memang tak boleh.
Nak bagi sebagai upah kepada tukang lapah tu tak boleh. Sebab jadi lembu kita tu tak cukup seekor. Tak cukup seekor. Tapi kalau kita gotong royong ramai-ramai, orang ni lapah, orang ni sembelih, orang ni, lepas tu kita pakat bagi hak mana ada semua sekali itu, insya-Allah itu tidak jadi masalah. Tapi yang terbaiknya sebagaimana kata di sebagian ulama, selesaikan masalah kita dengan tukang sembelih itu selesai masalah. Harga lembu 5,000, sembelih berapa? RM50. Bagi selalu RM5,050. Kira selalu atas tu untuk pembahagian supaya tak timbul kita beri kepada tukang sembelih ni daging termasuk sebahagian daripada daging. Kita kata al-makhraj, keluar daripada khilaf itu lebih baik. Tapi walau macam mana pun kalau nak beri atas nama upah, tidak boleh. Beri atas nama upah tak boleh. Sebab kalau kita beri atas nama upah, maka dia jadi daging itu diambil tak cukup seekor. Saat kurban, panitia kurban mendapat 2 kupon. Bagaimana itu Pak Ustaz? Satu sebagai anggota masyarakat, satu sebagai panitia. Ibu mendapat 2 kupon, satu sebagai anggota masyarakat, satu sebagai peserta kurban. Apa hukum panitia dapat daging? Kalau sebagai hadiah boleh, tapi kalau sebagai upah tak boleh. Apa beda hadiah sama upah? Hadiah ada, alhamdulillah. Tak ada, tak masalah. Kalau upah wajib ada. Kalau tak ada, pisau ini naik ke atas. Makanya tukang potong sama tukang kulit itu wajib ditanya berapa kau mesti dapat gaji. Pak tukang potong, mohon maaf ya, biasa bapak kalau motong satu kepala berapa? Udahlah Pak, nggak usah lah kita bahas, nggak enak. Berapa? Kami tak mau masalah setelah acara nanti. Biasa satu kepala 100 Pak. Berarti 10 ekor 1 juta ya, kasih dia 1 juta. Jangan dikasihkan kepala itu untuk dia upahnya. Tak boleh. Tapi kalau sebagai hadiah boleh. Ini 1 juta untuk potong dan ini ada pula hadiah dari kami. Batas hadiah itu berapa? Tak boleh lebih dari 1/3. Karena pembagian kurban itu 1/3 untuk yang berkurban, 1/3 untuk jiran tetangga, 1/3 untuk fakir miskin. Jadi kalau dibagi panitia tadi sekupon, tidak melebihi jatah sehingga menghabiskan fakir miskin, maka tetap boleh mubah. 2 syaratnya. Pertama, bukan upah. Yang kedua, tidak lebih dari 1/3 total pembagian daging hewan kurban. Panitia hati-hati. Makanya panitia itu disebut dengan relawan. Relawan itu artinya rela bekerja walau tak dapat hewan kurban. Buatkan nanti bajunya. Relawan, rela bekerja walau tak dapat hewan kurban. Biar tahu dia. Sekarang banyak panitia ini lebih berkuasa pula lagi dari yang berkurban. Para sahabat sekalian, ibadah korban adalah ibadah yang sangat mulia dan termasuk syiar besar dalam Islam. Ia dilakukan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk keuntungan dunia. Dalam isu memberi daging korban sebagai upah, majoriti ulama menjelaskan bahawa tidak boleh menjadikan mana-mana bahagian korban sebagai bayaran upah kepada tukang sembelih, pelapah atau pekerja korban. Ini berdasarkan hadis sahih daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahawa Rasulullah SAW memerintahkannya menguruskan unta korban, dan baginda bersabda supaya tidak memberikan apa-apa bahagian korban kepada tukang sembelih sebagai upah. Maksudnya di sini, jika seseorang bekerja melapah atau menyembelih, upahnya mestilah dibayar menggunakan duit atau bayaran lain, bukan dengan daging korban yang diniatkan sebagai bayaran kerja. Kenapa Islam melarang perkara ini? Kerana korban adalah ibadah. Semua bahagian korban sepatutnya diagihkan sebagai sedekah, hadiah atau dimakan oleh tuan korban, bukan dijadikan transaksi jual beli atau upah pekerjaan. Tetapi ada satu perkara penting yang ramai terlepas pandang.
Kalau selepas pekerja itu selesai bekerja, kemudian tuan korban menghadiahkan sedikit daging kepadanya atas dasar sedekah atau hadiah, bukan syarat upah, maka itu dibolehkan. Bezanya sangat besar. Kalau dari awal sudah berkata, nanti upah awak daging korban ya, maka itu tidak dibenarkan. Tetapi kalau selepas selesai kerja, tuan korban memberi daging sebagai hadiah ikhlas, itu harus. Sebab itu kita kena berhati-hati, supaya ibadah korban kita tidak tercemar dengan perkara yang boleh mengurangkan pahala atau menyalahi syariat. Kadang-kadang sesuatu amalan nampak biasa dalam masyarakat, tetapi belum tentu tepat dari sudut agama. Sebagai umat Islam, kita perlu sentiasa belajar dan memperbetulkan amalan. Mudah-mudahan korban yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, membawa keberkatan kepada keluarga dan menjadi amalan yang mendekatkan kita kepadanya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan like, share dan subscribe supaya lebih ramai umat Islam memahami hukum korban dengan betul. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.